V3 MVX SP ada warna ni dan warna ni. Okay geng, hari ni aku dekat Sepang Circuit. Yamaha dah keluarkan MVX yang baru V3. Tak ada beza apa sangat pun lah. Perbezaan dia depan ni dan nampak tajam sikit, nampak sporty lagi. Lepas tu ada disc depan dan belakang. Dulu tak ada disc depan belakang, dia bagi disc depan je, sekarang dah ada disc depan belakang. Lepas tu meter dia lain sikit, meter dia dah timbul kan. Kalau tak sebelum ni tak timbul. Lepas tu dia ada features macam-macam lah. Dia ada shift dengan feature apa lagi lah kan. So kita panggil lah yang orang lagi proper lah untuk nak terangkan ni. Bang, so boleh terangkan tak bang, apa yang kelebihan dekat MVX ni bang? Okey, untuk MVX ni, yang untuk SP ni kita datang dengan specialnya adalah shift. So shift ni kita boleh down shift. That means bila kita bawa laju, kita boleh macam drop gear. So kita boleh tekan saja. So dia ada 3 mode, dia ada 3 level lah. Ada gear 3, gear 2 dan gear 1. So kita akan rasa dari segi RPM dia akan naik. So kelebihan dia bagi dapat kita punya responsif yang lagi tinggi lah. So untuk kita memecut turun bukit dan naik bukit tu lebih lancar. Dan juga kalau kita boleh tengok dekat sini, dia ada 3 mode. Ada 2 mode untuk motor ni. Ada sport mode dan town mode. So untuk sport mode ni dia lebih responsif lah. So untuk town mode ni dia lebih kepada urban punya dari segi ke bandar semua. So maksudnya bang, kalau orang nak jimat minyak ni dia kena pakai town mode tu lah. Untuk penjimatan minyak kita perlu pakai town mode. Kalau pakai sport mode confirm minyak habis lah. Dia punya responsif akan lebih tinggi. So dari segi handling tu lebih mantap. Okay. So kalau berminat dengan motor MVX yang baru ni, boleh contact kita orang dekat Pundua, okay? Bye bye.